Looks more like a farce. On dirait que je pète depuis tout à l'heure. Oke, aku pergi. Halo Don, sana Sedonyo. Nah, jadi hari ini udah akan mencoba menyabi padi di sawah Mintuo Uda. Ada kue dulu. Oke. Wah, menggopi dulu. Menggopi sebelum kerja, yuk. Nah, ini sawah Mintuo Uda. Nah, inilah semua yang sudah kuning, sudah masak ya. Itu yang akan disabi ya. Yo kan? Jadi udah sanggup menyabi padi? Iyalah. Nah itu papa. Itu papa ke situ. Nah, Oke, jadi mari kita lihat apakah udah boleh bisa menyabi padi di sawah. pandai lah. Sudah pernah jalan di pematang sawah? Jadi yang jalan kecil ini namanya pematang sawah. Jadi tukang sabi papa impor dari Prancis. Yo. Orang kerja impor dari Prancis tapi kerja gratis yo. Maya, nih, nah, ini, Udah ada rasio. Anda siapa? Kita ini dari Prancis. Jadi hari ini udah membuat tutorial menyabi padi. Pertama, paci sabi. Kedua, paci padi. Sudah dipotong. Kalau di Prancis pakai mesin. mesin semua ya. Ya, Saya tengah padi aja lagi. like this, you know. Something, I need to take everything. Batangan sudah habis terbuang kan? Sudah panas. Sudah gatal-gatal semua. Mana? David record. Unyu. Berapa digaji Dabul? Bah, Gaji berapa? gaji 1000 saja. 1000 saja. Alors j'en suis à quoi? Peut-être 20 minutes. Il fait chaud. Il est super chaud. Et ça irrite vachement en fait au final. Tous les bras ils sont tout rouges. Si je dis pas de bêtises, chez nous on le fait directement avec une machine hein, automatique. Mais ici ils le font à la main avec une espèce de serpette là. Puis après ils récoltent tout. Jadi di Bukit Tinggi sawah sudah mulai jarang. Salah satunya sawah yang bertahan adalah sawah mertua Dabul. Yayai kamu, yayai. Tuh, diambil padinya tuh. Jadi kita akan membuat tutorial mayariak padi. Yang pertama ambiak padi. Yang kedua lampuit padi.
Sudah kan? Oke. Coba. Nggak bisa Pak. Begini. Masuk ke dalam. Bagus. Bagus. Ah. Why it's more tinggi than me, the voice? Hah? Nggak tahu. Kenapa suaranya tinggi? Aku. Aduh. Ya. Make a harmoni lah. Harmoni apa? Pandai. Namanya apa? Pupuk batang padi. Pupui. Pupui batang padi. Pupuk batang padi. Donc pour faire passer le temps, ils font ouais, on va dire un genre d'instrument de musique avec des tiges de riz. Alors, attends, je vais essayer. Bien. Là, regarde. Là, ils cut. Ils coupent. Tu vois, de façon à ce que ça fasse quelque chose comme ça, ok. Puis après, alors attends, c'est où? Il y a un endroit spécifique pour... Aku nggak bisa lagi. Looks more like a fart. On dirait que je pète depuis tout à l'heure. Oke, aku pergi. Aduh. Ya, Tulangnya. baik. Jadi hari ini sudah selesai menyabi padi dan riak tadi. Udah senang sekali karena itu new experience-nya untuk udah. Pertama, Haji sabi yang kedua Padi. Haji apa bingung.